Hai semua, untuk kupasan kali ini, kita nak bongkar prinsip-prinsip utama keusahawanan khas untuk korang yang tengah ambil kursus MPU 1052. Jom, kita tengok dunia bisnes ni dari perspektif yang, mungkin korang tak pernah terfikir sebelum ni. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan yang paling besar kan. Usahawan ni, dia dilahirkan ke atau sesiapa je boleh jadi usahawan? Soalan ni penting sebab sejujurnya ramai sangat yang salah faham pasal keusahawanan ni. Semuanya gara-gara mitos yang kita selalu sangat dengar. Jadi, apa kata kita pecahkan dulu mitos-mitos yang paling popular pasal usahawan ni? Kita tengok mana satu yang betul-betul fakta dan mana satu yang fiksyen semata-mata. Percayalah, ada beberapa perkara ni mungkin akan buat korang terkejut sikit. Okey, mitos nombor 1. Orang selalu cakap usahawan ni jenis main buat je, tak fikir panjang. Tapi realitinya, jauh beza. Usahawan yang betul-betul berjaya, dorang ni sebenarnya pemikir strategi. Maksudnya, dorang rancang betul-betul, fikir semua alternatif, baru dorang laksanakan. Cuba bayangkan, dorang ni macam arkitek yang bukan setakat lukis plan, tapi dia sendiri yang turun padang, pastikan bangunan tu siap dibina. Ini lagi satu mitos popular. Jadi usahawan ni bakat semula jadi. Sama ada you ada bakat tu atau tak ada langsung. Tapi hakikatnya, keusahawanan ni adalah satu kemahiran. Ia boleh dipelajari, boleh diasah, boleh dilatih. Sama macam belajar main gitar ke atau belajar main bola. Sesiapa pun boleh jadi bagus kalau ada latihan dan kesungguhan. Lepas tu, ada pula stereotip yang kata, usahawan ni mata duitan. Semua benda pasal duit, duit, duit. Sebenarnya, bagi usahawan yang betul-betul berjaya, motivasi diorang tu lebih dari itu. Ya, duit tu penting, tak dinafikan. Tapi wang tu lebih kepada bahan api untuk teruskan perjalanan bisnes, bukannya destinasi utama diorang. Yang ni kita selalu dengar kan? Kisah pengasas syarikat gergasi yang berhenti belajar. Jadi orang pun ingat usahawan ni mesti jenis yang gagal akademik. Tapi, itu cuma sebahagian kecil cerita. Realitinya, ramai sangat golongan profesional, orang yang berpendidikan tinggi yang terjun dalam bidang keusahawanan. Sebabnya, diorang nak guna ilmu yang ada untuk bina ekonomi, tolong masyarakat, dan ilmu itulah yang jadi aset paling besar orang. Dan mitos terakhir, usahawan ni kaki judi, suka ambil risiko melulu. Salah, ada beza besar antara berjudi dengan menjadi usahawan. Usahawan bukan buat lompatan buta, sebaliknya, dorang ambil risiko yang terhitung. Maksudnya, setiap langkah tu dah dikira. Ibaratnya macam ni, dorang takkan terjun dari gaung sambil berharap sayap akan tumbuh tiba-tiba. Tak, dorang akan bina jambatan dulu, baru dorang seberang. Okey, so kalau semua tadi tu mitos, apa pula realitinya? Apa sebenarnya yang jadi pendorong, yang jadi api dalam diri seorang usahawan tu? Jom kita dalami apa yang betul-betul memotivasikan dorang. Sebenarnya ada dua jenis motivasi utama. Yang pertama, kita panggil motivasi ekstrinsik atau senang cerita ganjaran dari luar. Benda-benda yang kita boleh nampak dan rasa. Contohnya macam ganjaran kewangan, kekayaan, dapat pengiktirafan dan yang paling best, kebebasan untuk jadi bos sendiri. Siapa tak nak kan? Tapi kan, ada satu lagi motivasi yang selalunya jauh lebih kuat. Ia datang dari dalam diri. Kita panggil ni motivasi intrinsik. Ini pasal kepuasan peribadi. Macam rasa seronok bila dapat cipta sesuatu yang baru atau keinginan yang membuat-buat nak selesaikan satu masalah yang dah lama ganggu fikiran kita. Rasa puas bila tengok idea kita tu jadi kenyataan. Yang ni tak boleh dibeli dengan duit. Contoh paling senang, kita tengok Mark Zuckerberg. Masa dia mula-mula buat Facebook dalam bilik asrama dia tu, motivasi utama dia bukan nak jadi kaya raya. Bukan. Dia cuma nak cipta satu cara supaya kawan-kawan dia boleh berhubung dan kongsi maklumat dengan lebih senang. Misinya tu nak hubungkan dunia. Duit tu datang kemudian. Atau kita tengok Elon Musk. Dia sanggup buka semua paten bateri Tesla bagi sesiapa je guna secara percuma. Kenapa? Sebab misi dia lebih besar daripada kejayaan Tesla semata-mata. Dia nak seluruh dunia beralih kepada tenaga lestari dengan lebih cepat. Nampak tak? Kadang-kadang misinya tu lebih penting daripada keuntungan peribadi. Okey, kita dah faham pasal motivasi. Tapi, motivasi saja tak cukup kan? Mesti ada alat-alat lain. Jadi, persoalannya sekarang, apakah ciri-ciri ataupun kemahiran yang perlu ada dalam kotak peralatan seorang usahawan untuk berjaya? Sebenarnya, tak ada satu pun ciri ajaib. Kejayaan tu datang dari satu gabungan, satu kombinasi kemahiran dan cara berfikir yang membentuk toolkit yang padu. Toolkit inilah yang bantu dorang harungi macam-macam cabaran. Jom kita bedah siasat beberapa alat yang paling penting dalam toolkit ni.
Alat pertama, pengambilan risiko yang terhitung. Kita ada sebut pasal ni tadi masa pecahkan mitos kan? Ingat, ini bukan berjudi. Ini pasal kebolehan untuk tengok satu risiko tu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai satu peluang. Kumpul maklumat secukupnya dan buat keputusan yang bijak. Itu bezanya. Seterusnya, kreativiti dan inovasi. Dan dengan sini betul-betul, jadi inovatif tak semestinya kena cipta sesuatu yang tak pernah wujud langsung. Tak, selalunya kejayaan tu datang bila kita ambil sesuatu yang sedia ada dan kita fikir, macam mana aku boleh buat benda ni 10 kali ganda lebih baik. Itulah inovasi. Dan yang terakhir, tapi mungkin yang paling penting sekali, daya tahan dan ketabahan. Kena ingat benda ni, bisnes boleh gagal, tapi usahawan sejati tak akan mengaku kalah. Bagi dorang, setiap kegagalan tu bukan penamat jalan. Ia adalah satu pelajaran, satu data baru, sesuatu yang buat dorang lebih matang dan lebih bersedia untuk cuba lagi. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan dari semua ni? 3 perkara penting. 1, keusahawanan ni bukan nasib, tapi satu disiplin. 2, ia perlukan gabungan ilmu, cara fikir yang betul dan semangat tak putus asa. Dan 3, yang paling penting, sesiapa pun termasuklah korang, boleh belajar dan kembangkan kemahiran ni. Ada satu kata-kata yang best. Keusahawanan bermula dengan idea, tapi kejayaan datang dari keberanian, ketekunan dan inovasi. Jadi, sambil korang teruskan belajar ni, cuba fikir-fikirkan, apa agaknya perjalanan keusahawanan yang menanti korang? Semuanya bermula dengan satu langkah je. Okey, sekarang kita dah pecahkan semua mitos tu. Jadi, saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan terakhir. Dengan toolkit dan cara fikir yang betul, korang sebenarnya dah ada kuasa untuk mula berfikir macam seorang usahawan bermula hari ini. Soalannya bukan lagi boleh ke tak, tapi masalah apa yang anda nak selesaikan?